Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Berjumpa kita lagi dalam MZ Channel. Hari ni saya akan berkongsi dengan korang perjalanan saya daripada rumah ke tempat kerja saya di Shah Alam dengan macam biasa lah. Saya naik Walid lah, SYN PTS 200. Okey, jarak perjalanan daripada rumah saya ke tempat kerja ni lebih kurang Sahala lebih kurang dalam 52 ke 54 km lah. Alright. Tapi kalau macam ni rutin saya pagi saya akan hantar anak saya pergi sekolah dulu. Kalau saya tak ada OT lah. Ada kata saya ada OT outstation, saya selalunya gerak ke rumah lebih kurang 2.30 ke 3 lah lebih kurang. Jadi kalau ada outstation tu, mana rumah saya lah hantar anak. Saya tak boleh hantar kan. Kalau pukul 3 pagi sekolah benda ni lah. Alright, jom. Kalau tak ada OT, saya selalunya gerak dalam pukul 6.50 ke 7. Lebih kurang saya gerak. Hantar anak saya semua, saya pergi kerja. Lebih kurang akan sampai di tempat kerja 8.10, 8.10 macam tu lah. Okey, dah selesai lah hantar anak saya ke sekolah. Sekarang saya nyetel pula meneruskan perjalanan ke Shah Alam. Macam perjalanan saya ni campur lah. Jalan kampung ada, jalan bandar ada, highway ada. Cuma saya nak tegur sikit lah, peringatan jugalah pada diri saya kan. Bila lalu jalan kampung ni, kenderaan banyak bawa laju kalau orang cakap. Kalau tengok papan tanda yang saya perasan lah, 60 je. Itu pun 60 tu maksimum lah kan. Maknanya bawah pada 60 lah. Kemudian waktu depan sekolah macam biasa 30. Tapi kadang-kadang jalan kampung ni dia orang bersih semacam lah. Kereta ke kan, motor pun. Tapi tak semua lah yang bawa macam tu. Cuma peringatan lah. Kenapa? Kalau depan sekolah kita bawa 60 ke 70, kalau tiba-tiba budak-budak melintas, takut tak sempat nak tekan brek. Itu je. Tak kira lah kita naik motor ke, naik kereta ke kan. Bila kelajuan tu mencecah 60-70 tu, depan sekolah nak brek tu memang, orang cakap nak berhenti on the spot tu memang susah nak dapat. Jadi takut-takut kita terlanggar anak-anak ni kan. Memang bukan anak kita, tapi kita kena prihatin lah depan sekolah kan. Beringat-ingat lah. Saya kalau naik jambatan ke flyover cukup menyampah tu benda dia penyambung. Bila kita langgar dia macam, yelah macam jalan tu tak rata kan. Memang menyumpah lah hati kan. Tak tahu siapa kan. Dia sama je naik flyover ke naik jambatan ke, dia mesti dia menyambungkan tu. Langgar tu memang rasa macam tak best lah. Oi, alamak, Scooby-Doo. Banyak gila. Yang kena main dengan Scooby-Doo ni, dia orang memang ikut pepatah Melayu. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Saya pernah kerja OT pukul 2.30 pagi, lalu kat jalan kampung. Dia orang attack saya dekat, saya rasa belah-belah ekor ada kot. Boleh habis, tunduk udang, kaki tak ada nak Superman. Sampailah jauh baru lega hati. Bukan apa kalau setakat seekor 2 tu gagah lagi lah kan. Ni kalau dah datang kat 20 ekor, mau tak pecut. Ules lagi boleh.
Nampak dekat sini pun ada yang benda penyambung tu. Langgar je bergegar motor. Ni lagi satu. Laluan motor ni kan. Dia punya jalan tu boleh tahan juga ni. Tak tahulah tak di steamrollkan ke ataupun apa. Ada yang beralun, ada yang berombak, ada yang berlubang pun ada. Atau bila lalu je ni memang bergegar motor. Satu motor bergegar. Okey, dah sampai Bandar Sarjana Putra. Kalau saya kerja normal, saya ikut sini lah. Kalau saya OT, saya ikut Kesas. Udah hijau tu. Jalan jauh. Tengoklah jalan dia gegar tak gegar kamu. Macam saya husnuzon je. Mungkin bulldozer tak boleh masuk sini nak lenyek jalan. Sebab tu bergegar. Masuk Elite ni memang kena hati-hati sikit. Sini memang dari sini memang banyak berlaku aksiden ni. Pagi-pagi memang cakap memang boleh katakan selalu aksiden di tepi ni. Memang deria kita kena buka sikit. Kena sensor semua kena cargas sikit. Kena peka. Sebab sini banyak kenderaan jadi kebarangkalian tu aksiden tu tinggi lah. Kalau part mencilok ni, kalau part mencilok ni memang kena lebih beware, lebih hati-hati lah. Sebab kalau kita mencilok ni, kereta kita tak tahu kadang-kadang dia orang main tukar lorong kan. Ada yang tak bagi signal, ada yang bagi. Ada yang bagi tu pun kadang-kadang dah keluar baru bagi kan. Jadi kalau kita bawa laju memang tak ada nak break lah, memang berdentum lah. So kalau nak mencilok tu memang kena peka lebih lah.
Kamu nampak tu, kuda putih sebelah kiri ujung tu dengan ni brother sharpshooter kita ni. Tengah nak spot speed limit kot. Pada yang selalu guna highway elite ni, dia tahu lah area sini memang speed limit dia 90. Memang ada apa-apa tanda sebelah tepi jalan memang nampak lah. Jadi siapa yang terlebih 90 tu standby lah. Kat sini antara yang paling teruk lah dia punya jalan ataupun laluan motor dia. Memang teruk, berlubang, beralun, dia semua lengkap lah package dia. Memang lalu sini bergegar lah motor semua. Bagi yang lalu kat sini cek lah korang punya angin, tayar semua. Jadi kalau salah setting angin boleh terbabas tu. Kat sini pun satu hal kat ni jalan ni. Nampak tak berbelak-belak warna tar tu. Warna tar yang gelap tu dulu ada tak tahulah projek apa benda tau, dia orang korek kat sini. Kemudian dia orang tampal tu tak sampai seminggu. Dia macam mendap. Jadi kalau motor lalu situ memang saya tu nari tak jatuh. Bila kita lalu tu dia ke dalam. Jadi bila jalan tak rata ni, silap percaturan boleh terbabas lah.
Okey, dah sampai. Alright. Jam 8.13. Okey, macam ni lah daily ride saya pergi kerja. Orang lain skuter baru lah. Saya masih lagi dengan SYM VTS 200. Okey, jumpa di lain video. Wassalamualaikum. Zas.